kat Kampung Gial, kami tersekat banjir. So sekarang kami nak pergi cari lauk untuk 2 hari. Sebab esok kami kena nak balik, guys. So jom kita orang. Sabar buka payung dulu. Payung dulu, guys. Oh, seluar hijau, guys. Ni je peluang untuk pakai seluar hijau ni, guys. Kalau tidak kena kecam, guys. Hati, guys. Ini dalam besar, guys. Guys, kita dah sampai ya. Agro Bazaar. Harap-harap ada ikan lah ya. Sebab tadi kita main dah, tapi ikan tak ada. Jadi kita akan main sekali lagi untuk beli ikan juga. Okay, dah dapat dah sabun nyasar. Ini gila pula. Kita pergi ubi dengan kangkung. Guys, we are done. Inilah guys. Tunggu balik. Semakin lebat, guys. Tapi semakin lebat ya hujan. Okay, ni kedai. Ni rumah kami. Itu je. Kita tunjuk sikit lah beli. Ada. We have kangkung, sardine and potato. Sini. Beli sikit je sebab dah nak balik. So, doakan kami guys. Okay, dah sampai rumah. Guys, kita teruskan perjalanan kita. Kita bawa lagi 2 orang tambahan je guys. Kita ajak lagi newbie dengan cari payung. Okay. Kita kat mana? Kat masjid. Okay. Ni kita punya yang seterusnya. Ni pun akan ikut. Serta emisi. Ada pelakon. Mana Ain Nadia? Jalan lah guys. Okay, sekarang ni gila lead dia jalannya guys. Sekarang ni makin lebat guys. Tengok tu hayak. Kami dah hampir sampai ke destinasi lah setelah 2 km lebih. Dan masih banjir guys kat depan tu. Tak ada tujuan pun. Just for the memories guys. Macam pertama kali kan boleh macam ni. Jadi kita go lah. Gua Nangka banjir ya guys. Tengok ni guys. Banjir guys. Banjir. Ini 2 orang ni daripada Gua Nangka. Daripada rumah Pak Joy. Hai. Assalamualaikum, anda masa banjir kan? Ini saya. Berani gila kan? Kita saksikan di sini adalah Gua Nangka. Okay. Kita boleh lihat di depan sana merupakan kawasan banjir. Sila tengok. Okay, Akilah. Paras air makin tinggi ya. Highlight paras air semakin tinggi. OMG guys. Seperti yang kita lihat kat tepi-tepi ni semua kereta-kereta yang telah dialihkan. Kereta-kereta yang dah dialihkan ya guys. Tengok sebelah sana rumah tu semua dah masuk air guys. Semua dah masuk air. Kami ni tak ada tujuan guys, tapi kami nak merasai guys. Kami mencari banjir guys. Kami tak boleh balik guys. Jadi kami mencarilah banjir-banjir tu ya guys. Tadi pagi kami tak boleh pergi perhimpunan. Kami start dekat sini. Dan masjid ni kami mesti boleh corner masuk. Untuk nak patah balik lah kan. Sebab tak boleh pergi depan tu. Tapi ni kami main sekarang ni selama berapa jam je. Ayat dah naik dah guys kat sini masjid ni. Oh guys. OMG. Tu guys, tengok tu guys. Jepang pun sampai dekat tu. Ni lah ni wartawan Gua Nangka guys. Reporter guys. Anti onion. Maci bawang. OMG. Go Ain. Go. Banjir. Kecak-kecak sikit. OMG guys, basah guys. Hujan lah. Waktu malam lagi lalu sini. Elok aja the best sini pergi mana pergi. Tak ada. Dia pun tak nak cuci dan nak kali juga.
pagar tu. Gila, tenggelam terus. Banjir dah weh. Hang nampak dah sekat tu. Itulah dia tak bagi lalu. Tak boleh lah kita balik kau ni. Kita pergi dekat sini nak record. Dia bahaya ni, dia letak ni kena meletak macam lampu. Sebut ni tak lagi. Tinggi ni rumah dia tak naik lagi kat dalam. Tak naik lagi lah. Oh, basuh juga weh. Masa malaman ni. Basuh bini apa? Basuh kat Basuh weh. Ativa tu datang sampai sini. Aku nak reverse.